Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, jangan tuan-tuan skip video ni. Tunggu sampai habis. Semoga ada manfaat. Selepas kita baca Quran, kerana Quran ni tuan-tuan, bacalah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kerana Quran ni akan bagi syafaat pada orang yang membacanya. Jadi apakah doa yang kita nak baca selain daripada Allahumma rahamna bil Quran? Ada satu doa yang tuan-tuan baca selepas daripada kita membaca Quran. Apakah doa itu? Saya akan attachkan sekali doa ini di penghujung daripada video ni. Tuan-tuan boleh screenshot. Mari sama-sama kita baca doa ini. Allahumma infa'na bil Quran, warfa'na bil Quran, warhamna bil Quran, wasabbitna bil Quran, wa anisna bil Quran, washfina bil Quran, wahdina bil Quran, wabashirna bil Quran, warbit ala qulubina bil Quran. Doa ni ada di penghujung ini. Jom kita baca selepas kita baca Al-Quran. Boleh screenshot. Satu hari satu doa.